Baik, Assalamualaikum. Selamat malam saya ucapkan kepada semua. Kita bersiaran pada malam ini, episod keempat podcast MQT. Kembali dengan saya sebagai host. Alhamdulillah masih lagi dapat job daripada Wabi Akmal. Saya Arsyad Asni, bersama dengan saya malam ini Wabi Akmal Nasir, Menteri Ekonomi. So far macam mana Wabi? Sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Dalam Lama tak nampak. Itulah. Masih saya Muncul pakai baju kerajaan. tertunggu-tunggu panggilan daripada pejabat menteri, tak Okay ada orang panggil. cari kerja lepas pejabat okey lah. Sila. Macam mana dengan kehangatan? Kita lah baru selesai PRN Johor. Sekarang ni pun kita ada sedang berlangsung lah kempen PRN Negeri Sembilan. So jadual habis sekarang macam mana? Agak sibuk ke? Yelah, dari segi mengimbangkan antara tugasan dekat kementerian, pada masa yang sama kempen itu perlu berlaku. Jadi saya baru singgah ke kawasan Linggi yang mana Tok Min. kawasan Tok Min, MB Negeri Sembilan. Unik sebab dia berpindah kawasan. Jadi dia keluar daripada kawasan kubu kuat ataupun kursi selamatnya. Jadi di Dun Linggi itu mencabar. Dan kami juga sempat juga berjumpa dengan persatuan pengusaha bot, jumpa dengan orang kampung. Walaupun Tok Min dia sibuk berkempen cara dia lah. Jadi biasanya kita jalan ni kalau tak jadi melancong mengikut je kan. So saya ambil kesempatan singgah jugalah tengok keadaan sebenar kat sana. Yalah, satu langkah beranilah kalau kita tengok Tok Min lari daripada Don apa? Bukanlah lari, dia tukar tempat daripada Itu Don ayat Sikamat. Daripada Don Sikamat kepada Don Linggi lah. Don Linggi. So yalah, harap Wabi Akmal akan banyak bantulah. Saya singgah sekejap lah. Lepas ni saya kena ke Don yang lain lah. Kalau ikut kawasan, saya Tugaskan bertugas dekat dalam Parlimen Jelebu. Ada nama Don Sungai Lui. Tapi Don jirannya, Don Pertang, juga ada minta saya tengokkan. Don Pertang ni dia yelah calon daripada UMNO tu heavyweight lah. Tahu ke siapa bertanding kat Pertang? Ya, okey lah. The knowledge tu ada jugalah. So kita pergilah membantu apa Itu sebab pencabar kuat lah calon tu orang muda, anak muda. Jadi kita support jugalah. Baik, ya kita akan kembali kepada topik PRN nanti untuk perbincangan salah satu topik podcast pada malam ini. Jadi kita boleh mula kita teruskan kepada aperture minggu ni lah. Sound okey saya. Okey, boleh. Okey lah, so okey. Saya dulu nak minta pakai headphone. Dah episod keempat dah. Tak apalah. Okay, ada bajet tak lulus lagi. Okey, tak apa. Masalah bukan ada orang tengok tapi nak macam-macam. Okey, sila. So cerita yang pertama adalah berkaitan, ini daripada di Threads lah. Okey. Saya memang kadang-kadang rajin juga lah tengok cerita-cerita kat Threads ni. Ada macam pelbagai cerita berkenaan dengan skor marathon. Wabi ada join Wabi tak join kot. Wabi bukan runner Nak cerita yang dia join lah tu. Nak angkat bakul sendiri. Okey, saudara Arsyad. Masuk apa? Acara apa je? Saya sempat lah, saya dengan bos saya masuk 21 half marathon lah. Half marathon Tapi sekadar, saya boleh cerita sekadar yang kita orang finish je lah. Dari masuk segi ni tak bayar yuran ke tak bayar yuran ni? Bayar. Okey, masuk dengan bersungguh-sungguh lah. Bukan ikut laluan VIP tak ada lah. Okey. So kita bayar dan saya pun habis. Masa bawah cut off. Bukan orang nak tanya masa larian dia. Dia saya bawa cerita dia punya larian dia. Dia ceritakan pengalaman saya dulu. Okey, boleh. Orang nak tahu pengalaman apa orang-orang isu yang dibangkitkan. Dia so, cerita. isu yang saya tengok dibangkitkan di sini adalah sukarelawan lah yang tak puas hati dengan bayaran yang dia dapat daripada management. Which is betul lah juga. Sebenarnya skor marathon ni, kalau Bapak nak tahu, dia event running marathon yang terbesar sekarang ni, yang terbesar lah kat Malaysia. Kalau you nak tahu sekarang Putrajaya Darul Marathon. Memang tiap-tiap minggu ada je larian. Orang berlari kat Putrajaya ni. So yalah, bila dah paling besar ni ramai orang. Saya tengok masa tu pun memang sesak gila lah Putrajaya ni, ramai gila peserta. And saya pun tengok volunteer ni memang paling awal lari pukul 3. So basically volunteer mesti kena standby dalam pukul 12, pukul 1 tu sebab salah diorang tak tidur. Lepas tu event pula habis dalam 9, 8, 9 macam tu. And bayaran in the end diorang terima, kalau tengok sini dia kata 70 hingga 150 ringgit. Tak make sense lah kot. Mungkin bagi ada pandangan
mana benda ni sepatutnya diuruskan lah. Dia dia lah. Satu ni event. Saya pun tadi bila Asyad kata dia lari. So aku nampak lah gambar tu keluar. Dan rupanya event ni memang dia masuk siapa? Malaysia Book of Record. Untuk half marathon tu yang berapa? Ramai lah, paling ramai lah. 50,000 orang. Memang ramai lah. So kalau sebab laluan depan pejabat ni kan? Ada. Maksudnya depan dataran Putrajaya tu. Jadi boleh bayangkan lah kalau 50,000 orang tu memang sesak lah kan. Cuma dari segi konsep menguruskan event ni, memang biasanya petugas tu diambil sempena event. Jadi dia bukan long term punya komitmen. Sebab itu yang saya rasa dipanggil volunteer lah. Volunteer bukan maksud jadi sukarelawan tak berbayar lah. Tapi dia volunteer untuk menguruskan event. Jadi kalau tengok komen-komen kat sini, dia rasa macam tak berbaloi sangat lah. Macam yang sebut tadi, satu bangun awal pagi. Yang kedua dari segi kerja tu menguruskan crowd yang mungkin overestimate ataupun oversubscribe dari segi penyertaan. Cuma yang lebih menyebabkan mereka ni bersuara sebab of course lah kalau saya bekerja kat situ sebagai volunteer, dah boleh calculate lah kalau 50,000 orang tu berapa banyak fees yang dikutip dan sebagainya. I do not know the full picture dari segi penganjur dia macam mana dan sebagainya, sebab it should be prominent jugalah. Sebab event ni bukan event yang pertama yang mereka buat dan ini acara tahunan. Cuma di sini pun saya agak menarik daripada sudut pandang mereka yang membangkitkan isu ni. Maksudnya satu, keluh kesah seolah-olah tak setimpal. Tapi yang kedua juga membandingkan dari segi apa majikan ataupun organizer dapat daripada bisnes dengan apa yang dibayar kepada petugas ataupun pekerja. So itu menarik jugalah. Maknanya daripada segi kita ada ke peraturan yang menetapkan berapa bayaran yang perlu diberi pada volunteer untuk kerja? Dia kalau ikut dari segi akta labor law ni, yang kita menjadikan satu syarat terguna pakai itu kalau pekerja sepenuh masa untuk gaji minima yang memang perlu dibayar. Dan dalam keadaan mungkin sebab terma itu dia pakai volunteer dan sebagainya. Cuma kalau kita tengok kalau di peringkat macam mana kita menguruskan pendapatan atau gaji ni, kita bergantung juga kepada indikator. Indikator ni perbandingan lah. Jadi salah satu perbandingan kalau di konteks aktiviti ekonomi yang dipanggil CE. Term dia CE, Compensation of Employee. Jadi dia punya ratio dari segi apa compensation yang diterima oleh pekerja berbanding dengan perniagaan yang ada itu. Dari segi pendapatan and what not. So kalau konteks Malaysia, sebenarnya di peringkat KE kita ini antara aspirasi yang kita letak dalam rancangan Malaysia ke-13, iaitu kita nak naikkan nilai ratio CE kita ini kepada 40%. Which is sekarang ni sekitar 33 each kepada 34%. Cuma rate dia nak naik tu bukan mudah. Bukan maksudnya setiap tahun tu kita boleh naik dengan mendadak. Maksudnya kalau pandangan saya ketika ini pun sasaran 40% tu sebenarnya masih ambitious. Itu maknanya pulangan pendapatan majikan kepada pekerja pekerja punya gaji berbanding dengan apa yang majikan ni lah untuk keuntungan dan sebagainya pendapatan. Tak look kepada itu, terpakai kepada full employee, kepada sektor yang sektor pekerjaan yang penuh ini. Tapi itu satu quite clear indication. Maksudnya sebagai pandangan saya ini, I do not know the whole context apa yang berlaku. Tetapi kadang-kala ni yelah kita keluh kesah itu berlaku. Cuma rakyat sekarang pun makin pandai menilai ataupun lagi-lagi dekat threats ni.
Sebab dia tahu, dia observe. Jadi kalau contohnya kalau tengok komen tu pun banyak, ada more than dekat 50 komen. Dan sudah pasti yang dibangkitkan itu, yang dikatakan pun yang naik podium punya hadiah, dia siap calculate dah. Berapa banyak yang ni. So yelah, sebab itu mungkin penganjur perlu buat kira-kira balik lah untuk penganjuran tahun depan ke, mengambil kira ni lah, maknanya main feedback daripada I do not know, tapi at volunteers. least kena setimpal jugalah kalau nak pecah rekod tu. Mungkin dari segi either mungkin ambil lebih ramai volunteers, taklah terbeban sangat lah. tak adalah terbeban, mungkin ada shift, tapi yelah, itu bukan bidang Kementerian Ekonomi lah. Tak ada kena-mengena. Cuma dari segi kemarahan ni, sebab dia punya komplain ni kadang-kadang ni Gen Z juga kot. Tak, Gen Z selalu tapi yelah, sebab dia nak tolong menguruskan crowd, lepas tu dia kena marah. Komen ni macam dia tulis siap package kena marah lagi. Macam Asyad ni aku tak boleh marah dia lah. Sebab tu kita kena gelak dengan dia, angkat dia cerita dia dulu. Kalau tak, dia tak datang lagi podcast. Aku rasa nanti next episode ni hilang lagi. Yalah, kita harapkan lah mungkin iktibar kepada penganjur-penganjur maraton yang lain jugalah. Kalau mungkin sebab selalunya volunteer ni memanglah direkrut dekat waktu event-event macam ni. So mungkin panduan kepada event-event yang akan datang jugalah. And in fact for me, bukan aku nak merendahkan ni lah, tapi I think zaman sekarang ni individual punya satisfaction matters. Gaya hidup, cara dilayan. Jadi dia bukan semata-mata malah yang dia jadi volunteer bukan dia nak kira duit sangat. Dia tahu itu hanya kerja untuk event. Tapi bila dia rasa tak setimpal itu, yang dia mula membangkitkan sampai keluar dekat thread semua ni lah. Alright. Management tak ada respon tak ada lagi? Respon. Rasa tak ada respon lagi. Okay, tak apalah. Tak tahulah kalau you nak panggil Mamat ni. Daripada, tapi lah nanti jadi isu ni 2 minggu lagi dah. Nanti jadi panjang pula lah cerita dia kan. Okay lah. Tak apalah. Rajinlah baca threads untuk memahami naluri orang di luar sana. Baik, kita teruskan ke topik yang seterusnya. Resign kerja kerajaan untuk buat Shopee Food. Ini ada orang buat luahan lah di threads lagi lah. Titik terendah suami beliau resign kerja buat Shopee Food. Sebab apa resign kita tak pastilah. Tapi yalah, reality dia banyak, I think this is one of the cases lah yang mungkin contohnya mungkin ada orang buat job jadi influencer contohnya. Mungkin tengah hot and then job banyak, mungkin lepas tu dia rasa buat kerja sekarang macam tak berbaloi, lepas tu dia resign. Tu in the end after dah tak hot, dah tak viral, mungkin barulah dia menyesal ke apa. Itu salah satu contoh lah mungkin kita boleh bayangkan. Yang orang mungkin fikir nampak short term, tetapi long term in terms of career development tu pun penting jugalah untuk dipertimbangkan dalam kes-kes yang macam ni. So tak tahu kalau YB ada pernah jumpa tak kes-kes yang macam ni? Okay, untuk kes macam ni lah, again kita tak tahu dia punya kenapa berlaku ini dan sebagainya. First, definitely kita doakan yang terbaik lah untuk individu berkenaan, kerana yang meluahkan perasaan ni pasangannya. Jadi sudah pasti tak tahulah bila dikongsikan cerita ini lebih kepada mungkin disebut pun pengajaran dan sebagainya lah. Pada masa yang sama, kalau kita tengok dari segi ialah pilihan kerjaya, ini salah satu yang sememangnya menjadi ialah ada reason kenapa. Sebagai contoh, kerja kerajaan itu kaedah dan skim dia macam itu. Maksudnya dia dah masuk segmen kerajaan, dia dah buat pilihan. Malah sebagai contoh towards the end, pemahaman saya untuk mereka yang penuh masuk skim kerajaan ini, tarikh contohnya untuk bersara. Ada yang kata bersara pilihan awal. Once dah hantar, dia tak boleh tarik balik. Kalau contohnya kita nak tu, kita rasa macam nak sambung balik lah, dia tak boleh macam tu. Somehow itu skim yang mereka ada yang memang agak
ketat ataupun rigid lah, yang memang ada tertib dia. Tetapi pada masa yang sama, yang kat sini dia kata terpaksa buat Shopee food driver. Saya beranggapan yang beliau menyatakan di sini as if itu adalah langkah sementara, sebab tak nampak macam seolah-olah yang dia memilih resign itu untuk dia jadi Shopee punya driver, tapi dia terpaksa buat kerja itu ketika ini kerana mungkin apa yang dirancang itu belum kesampaian ataupun mungkin ada asbab-asbab yang lain lah. Cuma di sini juga kalau bacaan satu lagi adalah kita lihat bahawa dari segi jenis pekerjaan itu at least keluarga muda ini nampak bahawa pekerjaan gig itu bersifat sementara. Jadi di situ sebenarnya juga kesedaran dia ada, sebab bila dia rasa macam rasa macam galat bila berhenti itu kerana mungkin kerja kerajaan tu masa depan tu terjamin. Ada kerja, biasanya disebut berkaitan ataupun cara berkenaan. Jadi sudah pasti ruang yang selanjutnya itu adalah bagaimana beliau dapat meneruskan pilihan kerjaya yang lebih baik lah. Sebab kita tak tahu latar belakang dia tu, mungkin dia sebenarnya tertarik untuk buat bisnes, ataupun mungkin kerana dia terpaksa bertukar dari segi logistik, ataupun mungkin tempat kerja yang asalnya toksik, jadi dia terpaksa, dia dah stuck. Maksudnya kalau dia skim itu nak tukar tu bukan mudah lah. Jadi saya jadi wakil rakyat contohnya, kalau di kawasan memang ada from time to time akan datang minta boleh tolong buat surat tak untuk tukar tempat kerja. Okay. Yang swasta pun ada, yang kerajaan pun. So macam mana aku nak tulis surat kat syarikat ni, which I have to explain apa dia punya proses. Malah kalau di peringkat kerajaan pun saya sebaik-baiknya cuba elak masuk campur. Sebab kalau berlaku apa-apa, seolah-olah guna kabel. Dia ada punya image ataupun perkara yang negatif yang lain. Jadi sebenarnya isu menguruskan suasana di tempat kerja ni bukan mudah jugalah. Jadi sebab itu dalam keadaan macam mana kita buat pilihan itu, kalau jenis job hopping ini, kita ada bincang episod sebelum ini, memang trend untuk golongan muda, especially Gen Z ini, dia lebih cepat untuk memilih environment baru dan sebagainya mengikut dia punya lifestyle tapi pada masa yang sama macam mana nak imbangkan juga kesabaran. Tapi kalau dalam isu, kalau dia dah tak selesa nak sabar kat situ, career progress tak berlaku, dan akan menyebabkan dia akan miss ada aku tengok reply dia pun basically pengajaran dia jangan berhenti kalau tak ada plan yang jelas lah. Maknanya tak kisahlah sebelum ni kerja kerajaan ke kerja swasta ke, kalau nak bertukar mungkin ada idea nak buat bisnes, tapi kalau ada plan tu jelas. So maksudnya jangan resign jangan resign sembrono lah orang kata kan. Tapi hidup ni kita susah juga nak judge hidup orang sebab plan orang lain. Nasihat kau. Nasihat deep lah. Sebagai seorang milenial yang dah melalui pelbagai cabaran kehidupan. Okay. Dia teruskan topik seterusnya. Dia rasa dia macam dah melalui pelbagai cabaran. Topik seterusnya, PRN Negeri 9. Ni segmen pertama lagi kan? Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita tengok sekarang PRN Negeri 9, contohnya PRN Johor sebelum ni, antara isu ekonomi yang banyak diperdebatkan adalah JSSZ lah kan. Sampai Wabi pun ada buat ulasan pasal topik tu. Tapi kalau kat Negeri 9 ni, dia tak adalah macam projek sebesar JSSZ tu lah berdasarkan bacaan saya lah. Tapi kalau kita tengok dari segi bahan kempen tu, kita tahulah memang Berantuk Min ni memang yang terpaling lah. Memang kalau nak compare dengan sebelum 2018 tu, banyak lah maknanya menambah baikan yang dia dah buat dari segi reserve, pertumbuhan ekonomi, pelaburan dan sebagainya. Jadi
daripada segi perspektif YB, apa isu ekonomi yang mungkin rakyat nak tengok ataupun yang rakyat sedang menilai dekat pentadbiran Tok Dia Min kalau ke? tengok yang ni, benda yang paling highlight yang kat tengah tau. Sanusi setuju tarik balik istilah Umdap. Dia sebut umdap. Umdap. Tapi itulah politik ni kan. Saya kalau boleh, saya jangan satu hari nanti sekapal dengan mampu aku lah. Tapi taklah, insyaAllah kita dari segi apa nama apa yang Prinsip berlaku dia tak goyah dekat Negeri Sembilan ni apa? Prinsip tak goyah lah. Tak goyah ni, dia suruh tarik balik ni. Dia setuju tarik balik kan, tapi anyway itu dia punya hal lah. Cuma dari segi, yelah kalau kita tengok dari segi ekonomi sebenarnya Negeri Sembilan ni, potensi ni sangat baik. Yang mana sepanjang bila Tok Min, Datuk Seri Aminuddin sebagai Menteri Besar, beliau banyak mengendengahkan potensi Negeri Sembilan ini beyond ataupun melangkaui kedudukan yang rapat dengan Lembah Kelang semata-mata. Okay, sebab selama ini sebagai contoh, Negeri Sembilan ni mendapat limpahan kerana pembangunan yang berlaku di ibu negara. Maka sebab itu kita tengok penyasaran ataupun sesaran populasi itu merebak sehingga ke selatan Selangor ini, sehinggalah ke Negeri Sembilan dan sebagainya lah. Jadi kemudahan, kelebihan Negeri Sembilan itu dah wujud. Jaringan lebuh rayanya, jaringan railnya, komuter dan sebagainya, dan termasuk kedudukan lapangan terbang KLIA yang sebenarnya lebih memberi lebihan kepada Negeri Sembilan. Pada masa yang sama, bila disebut macam mana dia mengendengahkan potensi itu, Tok Min ini cuba membuka peluang-peluang potensi yang mungkin selama ini orang mungkin tak consider Negeri Sembilan. Sebab biasanya pelaburan tu masuk ke Selangor, mungkin tempat tinggal itu orang akan menetap dinilai sebab nak rumah lebih mampu, lebih mampu milik dan sebagainya, dia orang sanggup berulang-alik. Tetapi sebagai contoh, bila saya teliti balik rancangan ataupun yang cuba dilakukan oleh Tok Min dan juga pimpinan negeri selama ini juga, lebih kepada meletakkan peluang itu di Negeri Sembilan sendiri. Jadi penarikan dari segi industri, dari segi potensi itu, pelaburan itu masuk terus ke Negeri Sembilan. Jadi contoh yang sebelum masuk kempen itu memang salah satunya pelabuhan baru yang ada dekat area Port Dickson, yang mana menggunakan teknologi yang lebih moden dan sebagainya itu, dia berjaya menarik peluang pelaburan itu. Kalau dari segi untuk peningkatan keupayaan pengangkutan, mungkin ada kelebihan lah dengan YB Loop ada pemahaman konteks Negeri Sembilan, dan juga kita lihat perkembangan dari segi keupayaan untuk stesen Seremban Central itu ditingkatkan dan sebagainya. Jadi itu nampak lebih kepada memahamkan perkara-perkara yang akan mencetus peluang itu. Sebab sebagai menguruskan ekonomi, even kalau di peringkat persatuan, cabaran kita ni ada beberapa peringkat. Satu, kita nak kena terus cari jalan, kek itu perlu dibesarkan. Jadi potensi itu perlu diperluaskan. Yang kedua, biasanya kena kaitkan dengan bagaimana kek itu dapat dinikmati oleh kumpulan sasaran kita. Terutamanya kalau dalam konteks ini adalah penduduk berkenaan sendirilah. Jadi sebab itu pembangunan itu bila disebut untuk menjana pendapatan, untuk terus meningkatkan lagi perkembangan ataupun pertumbuhan, ianya juga perlu dirasai manfaatnya oleh penduduk sekitar. Ya, kalau kita sentuh macam politik sikit kan, sejauh selama YB turun berkempen di Johor dan juga Negeri Sembilan sekarang ni, sejauh mana pengundi tu dia pedulilah pasal
isu-isu pembangunan ekonomi di peringkat negeri ni kan. Dalam Dia kalau nak kira pengundi, kita tak tahu dia nak decide macam mana. Sebab itu kalau bila masuk pilihan raya ni, dia punya sifir dia berbeza pula. Mungkin sentimen, mungkin dari segi emosinya, mungkin dari segi personal touch-nya, mungkin dari segi FOMO-nya, sebab dia mengikut orang yang lain. Jadi dia banyak menjadi pertimbangan untuk seseorang itu membuat keputusan. Dan kalau kita lihat macam di Johor itu, perkara itu kalangan yang ada ni tak dapat nak membaca apakah yang akan diputuskan oleh pengundi. Dan ketika ini juga saya rasa semua berada di tahap yang agak nervous. Sebab tak nampak lagi. Jujurnya bila saya turun pun, yelah, kerana kita pendedahan politik itu semakin melebar, social media dan sebagainya. Jadi orang negeri ni samalah, maksudnya dia jenis yang berhemah, cakap dia pun penuh berhati-hati, jaga. Dia tidaklah akan cuba menolak kehadiran mana-mana pihak. Jadi sebab itu bila kita berjumpa tu, saya lebih yelah, untuk kita menyantuni, tapi ambil peluang ini untuk both ways, iaitu terus menerangkan pandangan dari sudut ekonomi, tapi yang kedua juga memahamkan keperluan ekonomi di bawah. Sebab kadang-kadang perkara itu yelah, kita nampak benda-benda yang besar, tapi di bawah itu kebimbangan ataupun yang menjadi tumpuan itu adalah mungkin kehidupan harian, kos hidup, dari segi memudahkan kehidupan mereka. Itu antara yang kita kena on paper memang kita nampak dari segi pembangunan ekonomi Negeri Sembilan tu di landasan yang terbaik lah. Cuma mungkin PRN ni peluang untuk pemimpin-pemimpin atasan ni untuk turun berjumpa rakyat untuk dapatkan lebih feedback tentang mungkin ada benda-benda yang mungkin belum lagi diadres. So ini adalah peluang dia lah, tak kala kita harapnya betul PRN dia lah jadi satu medan untuk berhujah melihat daripada segi perancangan, bukan sekadar retorik lah. Sebab retorik ni boleh juga berlaku dalam sudut ekonomi jugalah, janji sekian-sekian macam janji bulan dan bintang. Apa sebenarnya yang akan membolehkan perkara itu berlaku tidak dijelaskan dengan baik jugalah. Baik, okey, kita selesai untuk Aperture minggu ni. Kita teruskan ke segmen yang seterusnya, iaitu rangkuman minggu kini, RMK. Ini memang shock sendiri semua ni. Benda lah, siapa buat gambar ni? Ini gambar baru ke ni? Ke macam gambar lama? Baik, selepas 60 tahun. Yang kiri tu lama, yang ni baru. Akhirnya Dosem di-upgrade, kena upgrade. Apa yang kena upgrade habis? Saya tak sempat nak tahu pasal Dosem. Memang tak tahu. Dia yelah, Dosem ni dari segi ranking perkhidmatannya agak baik. Malah kalau dari satu sudut tu, dari segi open data inventory, dia nombor 1 dalam dunia yang dicapai sebelum inilah. Jadi sudah pasti sebenarnya mereka telah menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tetapi mereka itu bergerak atas punca kuasa, yang mana punca kuasa itu datang daripada Akta Perangkaan yang digubal pada tahun 1965. Mesti dipakai sehinggalah kita bawa kepada rang undang-undang yang baru, Akta Statistik. Jadi pertimbangan yang berlaku, memang effort ni bukanlah kredit kepada saya. Benda ni bertahun yang mereka usahakan dan sebagainya. Cuma perkara itu memang antara yang saya lihat satu keperluan dan kemestian. Antara bila kita masuk dalam Kementerian Ekonomi baru-baru ini, bila saya lihat ada ruang yang sangat diperlukan supaya Dosem ini dapat juga bergerak seiring dengan kekuatan framework yang jelas. Jadi bukanlah nak kata betul kalau ikut akta dulu tu dia mengambil kira 65, macam mana orang buat survey? Banci lah style yang mana memang kita masih ada praktikan, tetapi dari segi pengurusan digitalnya, dari segi melihat kepada kesesuaian peredaran zaman,
Jadi perkara itu perlu ada upgrade ataupun update yang terkini. 61 tahun. Which is apa antara elemen yang baru lah ataupun penambahbaikan berbanding akta sebelum ni? Satu perkara, sebagai contoh kalau tengok akta perangkaan ni, dia lebih menerangkan kepada tanggungjawab macam mana jabatan perangkaan ini perlu menjalankan tugasannya. Tapi di sini kita ada masuk juga elemen-elemen yang saya sudah sebut tadi. Tapi kalau dari segi proses ni sebagai contoh, selama ini kaedah amalan survey itu, governance itu adalah sesuatu kelompongan yang kita kena define dengan jelas. Walaupun amalan itu mungkin dah berlaku di peringkat DOSM, tapi dari segi framework itu sebenarnya belum diterima sebagai satu akta ataupun undang-undang. Jadi contohnya yang dipanggil yang menjadi salah satu isu yang dibangkitkan ketika saya membentangkan dan berbahas oleh hujah-hujah ahli-ahli parlimen adalah untuk menjadikan DOSM ini sebagai satu pusat repositori. Repositori ini yang mana kita boleh dump ataupun longgokkan data lah. Kalau repository itu yang kita faham lah kan. Tapi isunya data-data ini yang dikutip ataupun dikumpulkan ini bukan semata-matanya datang daripada DOSM semata-mata. Dia juga diambil daripada agensi-agensi yang kita minta untuk diserahkan data. Jadi bila masuk repository, inilah pengurusan data yang lebih cekap dan terbaik yang boleh diguna pakai. Sebab isu-isu keselamatan ataupun privacy data kita, dekat sinilah yang kita boleh tukar data itu mungkin dalam bentuk kod. Yang kedua, contoh amalan yang mungkin simple, yang mana ada ahli parlimen bahas bila dia minta satu data yang bagi dia data penting, soal kemasukan, katakan kemasukan pelancong, yang dia terima tu dalam bentuk Excel yang mungkin boleh diedit, yang mungkin disimpan di mana-mana komputer. Jadi bila kita ada sistem yang kita iktiraf ada framework, maka elemen pengurusan data itu dapat diperkemaskan. Kita elak dari segi kebocoran dan juga dari segi bagaimana akses itu berterabur dan sebagainya. Dia once dia masuk repository, kat sinilah DOSM boleh melihat data itu dengan lebih menyeluruh. So kalau dalam perancangan, how much DOSM is involved dalam nak merancang ekonomi negara ke? Adakah diorang ataupun diorang hanya terlibat dalam post proses tu ataupun sebab dia memang akan tumpu. Lepas ni lebih mudah lah. Dulu sebenarnya DOSM ni dikenali sebagai Jabatan Perangkaan. Lepas ni memang kita terus panggil Jabatan Statistik Negara lah. Dari segi bagaimana data atau statistik dapat diguna pakai, ini yang kita kena jelas bahawa keputusan-keputusan yang dibuat sebenarnya dia boleh berteraskan macam-macam sebab. Tapi kita menekankan ketika ini supaya dasar dan keputusan kerajaan itu berpandukan data dan juga maklumat yang tepat. Maka sebab itu dari segi DOSM, peranan dia adalah untuk melengkapkan data ataupun statistik ini dengan sebaik mungkin. Dan statistik ini dia dinamik, dia bukan bersifat absolute, dia kekal selama-lamanya di situ. Malah statistik ini juga dia sebenarnya satu perkara yang ada maklum balas. Contohnya akan ada yang petikaikan sesuatu angka itu. Maklum balas itu kadang-kadang mungkin petikaian yang tidak tepat. Kadang-kadang nak kerja membantah dan sebagainya. Ataupun ada perkara yang di luar pemahaman ataupun keupayaan ketika itu. Contoh yang DOSM bagikan kepada saya, untuk kita mendapatkan maklumat, contohnya mungkin satu jenis perniagaan, mungkin katakanlah tadika. Tadika macam mana kita nak tahu? Kerajaan nak tahu maklumat ni, dia tengok dari segi permit. Tapi yang keluarkan permit tu mungkin pelbagai. Mungkin agensi yang juga menyediakan perkhidmatan berkenaan.
Ada juga yang menjadi payah, mungkin yang tak berdaftar. Macam pasti contohnya, tak ada dalam senarai. Jadi bagaimana statistik yang dihasilkan tu mencerminkan kecukupan fasiliti ini untuk memenuhi keperluan masyarakat setempat. Jadi kalau contohnya kerajaan nak buat pelaburan dari segi mungkin nak menambah lagi keperluan beberapa fasiliti. Jadi sebagai contoh, satu cara yang selama ini kita bergantung daripada maklum balas orang ramai, mungkin ada petition, mungkin ada orang politik yang bawa isu ini, tapi statistik itu mungkin tak berapa jelas ataupun tak tepat. Maka sebab itu perkara-perkara yang disebut apakah yang peranan DOSM ni penting sangat supaya negara kita juga menjurus ke arah negara yang membuat keputusan berdasarkan fakta dan juga angka. Yang itu yang menjadi cabaran yang paling penting lah untuk masa mendatang. Saya perasan bila DOSM launch, I think ada Open DOSM punya platform tu yang I think lebih ramai orang macam lebih aware lah dengan apa data-data yang actually rakyat boleh tengok sendiri daripada biasanya orang tengok macam CPI inflation, inflasi semua tu. So benda-benda tu yalah kita boleh semak, rakyat biasa pun boleh semak ketepatan data tu, istilah bukanlah kerajaan sengaja petik angka daripada mana-mana just untuk nak menunjukkan keputusan yang betul saja, tetapi itu adalah berdasarkan unjuran statistik. Dia betul. Contoh yang saya, yalah mungkin saya pun mungkin lepas ni kalau ada hobi ke apa kan, contohnya suatu hari nanti boleh tuntut lah. Contohnya kita nak berjinak-jinak untuk mungkin menjadi pekebun kecil. Ataupun yelah kita nak gunakan, mungkinlah kita tertarik dengan penggunaan teknologi AI dan sebagainya. Tapi kita kena still decide nak buat dekat mana. Jadi contohnya DOSM Kamak, dia buat banci pertanian. Melihat kepada mungkin konteks di manakah perkara-perkara ini wujud, kenapa benda itu wujud. Contohnya, you pergi tanam kat sini tapi tempat proses dia tak ada, pun menjadi satu tambahan kos. Ada maklumat tu Dia kena memahamkan contoh data berkenaan. So yang survey yang terbaru dia buat, maksudnya dia buat banci pertanian yang mana daripada segi crops yang ditanam di kawasan berkenaan, mana jadi potensi. Contohnya you nak eksperimen perkara yang baru, tapi tanah kat situ memang somehow dia punya yield ataupun hasil untuk tanaman berkenaan tu lebih baik tanam di itu. Kita tahulah contohnya tanah gambut untuk apa, tanah bersifat ni porous atau tanah pasir untuk apa. Jadi perkara ini mungkin selama ini ada fakta ataupun perkongsian pengalaman oleh pekebun-pekebun selama ini. Dia akan kata kat sini baguslah tanam pokok ni. Tapi ini sebenarnya juga yang antara bagaimana statistik itu dapat jadi panduan bukan semata-mata kerajaan tapi orang ramai. So that's why your point Arsyad tadi dari segi Open DOSM, lebih keterbukaan untuk kita dapatkan data ini. Sebenarnya niatnya supaya kita sendiri pun nak buat keputusan itu. Saya membayangkan one day kalau nak decide nak pilih kerjaya apa, jawatan apa, kita memang selama ini kenapa you tak tahulah you kerja apa sebenarnya tapi contohnya bila pergi belajar you buat apa dulu, engineering. Jadi mungkin sebab mengambil faktor mungkin pendapatan dari segi gaji yang dijangka lebih baik dan sebagainya. Menarik. Tetapi ketika ini masih kepada kerjaya yang agak jelas. Akan datang nanti kerjaya-kerjaya yang akan ada tu mungkin yang tak wujud lagi pada hari ini. Jadi all this memahamkan penggunaan data tu penting untuk kita buat keputusan. Dia boleh jadi sumber rujukan from time to time lah kepada orang biasa pun. Kalau yalah macam prospek kerja tadi, tengok apa unjuran gaji, kalau kerja ni apa gaji dia, and then you decide nak belajar apa kat universiti contohnya lah. So salah satu use cases lah kalau nak. Tapi sebab dulu kita senang selalu kita tengok benda yang simple kan, mana yang paling gaji besar. Kalau tidak dulu semuanya lah nak jadi, contohnya lah nak jadi doktor. My batch lah ramai jadi doktor,
Tapi adakah doktor gaji dia setimpal? Contohnya Sekarang isu doktor tak cukup gaji pula. Jadi perkara itu sebenarnya mungkin selama ini kita baca data silap lah. Kita ingat gaji besar tapi yelah, ini antara perubahan yang, sebab itu saya sebut data ini sangat dinamik. Statistik ini bukan benda yang mati kat situ. In fact, kalau sesiapa yang minat matematik statistik, ini sangat seronok. Kalau saya rasa satu perkara yang saya seronok, in fact saya sebut dengan tim dekat DOSM, memang kadang-kadang saya treat DOSM ni macam special sikit lah. Tapi sebab saya tak ada agensi lain lah, DOSM yang saya ada. Tapi for me, sangat special sebab memahamkan statistik ini. Yalah, dia bagi gambaran yang actually tepat lah. Keterujaan yang kalau you minat statistik, you akan minat. Faham? Saya boleh faham lah. Saya boleh faham perasaan. Itulah, walaupun aku tak boleh nak express muka sama cakap macam tu je kan, tapi dia sangat menyeronokkan. Okay, saya on DOSM. Kita rangkuman yang kedua untuk minggu ni, budget screening, which is sekarang tengah musim lah kot untuk budget yang akan datang. So KE ni yang saya difahamkan kementerian yang bertanggungjawab menguruskan dana pembangunan untuk kementerian-kementerian. So I think now is your job untuk go through permintaan request daripada kementerian-kementerian ni lah untuk dapatkan dana pembangunan tu. So the process tu, adakah YB kita tengok go through satu-satu ke, ataupun kau nak go through satu-satu setiap kementerian tu pening ke? Makan masa ke? Macam mana? Okay. Kementerian Ekonomi ni memang bertanggungjawab untuk merancang pembangunan negara. Terutamanya bila sebut dari segi perbelanjaan tadi, yang dipanggil development expenditure ataupun perbelanjaan pembangunan itu mesti mendapat persetujuan daripada Kementerian Ekonomi. Sebab itu yang dipanggil kita sebagai central agency yang melihat secara keseluruhan. Jadi untuk proses ini sebenarnya bermula dah 2-3 bulan di peringkat kementerian masing-masing, malah lebih awal, untuk menilai di peringkat agensi, jabatan ataupun akhirnya kementerian jenis apa yang diperlukan untuk perbelanjaan pembangunan yang akan datang. Cabaran dia untuk di peringkat kita ni, satu, meletakkan keutamaan. Apa yang sebenarnya nak kita fokus untuk tahun 2027. Sekarang ni kita dah ada RMK ke-13. Saya punya pandangan, sebab itu saya kekalkan, saya tak nak ikut selera saya. Kadang-kadang jadi menggunakan kedudukan itu seolah-olah longgokkan kita nak apa yang kita nak. Sedangkan itu bukan satu keutamaan negara ataupun in this context kementerian and sebagainya lah. Jadi sebab itu ada beberapa mekanisme yang mungkin akan memandu lah. Pertama, kementerian-kementerian ni dia ada dia punya priorities dah. Sebab dia yang ada tujuan utama kenapa nak belanja. Yang kedua, kita sebenarnya juga buka. Ini amalan mantan menteri sebelum inilah, yang mana memang YB Rafizi bagi ruang untuk kita buka wish list daripada negeri. So negeri-negeri ni pun sebenarnya dah ada libat urus yang mereka bagi wish list, yang mana sempat saya berjumpa, memang saya jumpa sendiri. Yang mana contohnya dia dah buat engagement, lepas tu dia kata senarai dia tu kementerian tolak lagi, datang lagi jumpa. Ada. Baru-baru ini saya ada jumpa contohnya Menteri Besar Perlis. Ada perkara yang mereka minta lagi, kalau boleh pertimbangkan lagi. Jadi proses ini sebenarnya budget bidding tu berlaku. But now kita dah sampai ke peringkat screening. Sebelum perkara ini akan diangkat ke MOF untuk dimuktamadkan. Sebab MOF akan tengok OE sekali. Sebab inilah yang akan dibentangkan dalam parlimen sesi hujung tahun ini untuk pembentangan belanjawan ataupun bajet, yang mana Menteri Kewangan akan membentangkan bajet lah. Jadi sebab itu proses ini berlaku, dan untuk peringkat saya sendiri, saya memilih perkara yang sama untuk kita teliti satu persatu. Sebab
bila bajet screening ni, kami bukan hanya melihat apa yang telah diluluskan oleh peringkat pegawai tertinggi, tapi juga tengok apa yang ditolak, apa yang kita kena pertimbangkan balik, ataupun sama ada perkara itu tercicir dan sebagainya. Mesti kena tengok semua lah, walaupun dah shortlisted pun still kena tengok yang tolak pun. Itu permintaan saya supaya kita memahami juga, dan biasanya mereka ini ada sebab lah kenapa perkara ini diangkat sebagainya, dan biasanya I think 90% perkara itu sebenarnya dah cantik dah bila saringan tu dah dibuat, sebab sebenarnya yang paling tough di kalangan penjawat awam ni adalah ketika bajet bidding tu. Mereka kena yakinkan kenapa perkara ini diperlukan, dan on top of that untuk peringkat KE yang menjadi rumit dan sebagainya, sebab kita pula kita tengok both, maksudnya projek yang kita nak luluskan ni berapa banyak, contoh kos pembangunan perkara berkenaan. Tapi peringkat kami juga kena tengok shilling untuk dibelanjakan tahun berkenaan. Jadi ada contohnya you punya, katakanlah you punya projek, katakanlah nak bagi nampak menarik, you nak buat pembangunan R&D. Boleh relate lah kot kan, untuk penyelidikan. Penyelidikan tu mungkin untuk, katakanlah untuk tujuan teknologi, quantum computing. Katakanlah dia punya cost tu mungkin 50 juta. Tapi dia bukan nak belanja semua je 50 juta. Untuk tahun depan dia ada peringkat awalan, kajian lah apa semua tu. So inilah kepakaran di peringkat teknikal daripada kementerian yang submit dengan Kementerian Ekonomi, nak lihat supaya shilling itu yang nak dibelanjakan tahun hadapan 2027 tu mengambil keperluan sini, dan juga projek yang dah sedia ada, existing one. Pening. Jadi sebab itu memang sebenarnya dia sangat memakan masa, and in fact sekarang ni dia punya problem sehari, yelah every week tu saya kena duduk 3-4 kali, dan sekali kita sit down tu kadang-kadang 3-4 jam untuk teliti satu persatu dan melihat yang terbaik lah, dalam keadaan kita punya DE pun tak sebesar semewah yang ada. So kena belanja sebaik mungkin lah. So yang menjadi panduan tu saya bayangkan RMK, dokumen RMK lah kot untuk pemilihan projek-projek itu. RMK lah. Sebab itu biasanya kalau ada wish list yang dikemukakan di peringkat kementerian dan juga di peringkat negeri, sudah pasti pemberat utama itu memenuhi hasrat dalam rancangan Malaysia yang kita dah ketengahkan. Okey, baik. Selesai untuk rangkuman minggu ni di Kementerian Ekonomi. Kita teruskan kepada main topik. Macam tak bertenaga ya. Sebab banyak sangat kena Adam Oh, gitu. Kita teruskan sebab dia tak cerita dia baru lepas half marathon. Dah selesai dah. Dah selesai. Dah train untuk next half marathon. Bila the next one? Aku penat ni. Bila the next marathon? Next month, bulan depan. Tak, pergilah je lah exercise, jalan apa, berlari. Tak, dia kena bayar baru bermotivasi nak lari. Kalau tak bayar dia. Itu yang I pelik tu. Maksudnya you kata I bukan runner bayar, kan. Kena bangun pagi, asal lah kena bangun pagi. Itu kena bangun pagi, kena lari pula. Bangun pukul apa itu? Dia kalau standard lari pukul 4, bangun pukul 3, 3:30. Kita tahajud dulu lah. Solat sunat dulu 2 rakaat. Okay lah. Nasib baik dia sempat masuk tu. Itulah, dah lah nak pergi lari, bayar, bangun pagi. Kalau tak lari ya. Kalau tak. Itulah, itu lah dia peer pressure lah, pressure kepada diri sendiri lah. Walaupun saya tak adalah suka sangat berlari long distance. Dia nak mengampu bos dia lari. Itu je sukan yang saya boleh buat lah untuk di peringkat umur sekarang ni kan. Dia rasa macam tua, saya tahu lah. Okey lah, tak apalah. Okay, tapi so siapa yang masuk marathon tu, yelah. Tapi actually marathon ni yang maksudnya umur above 40 pun boleh lagi saya tengok 50. Umur saya, yalah, ramai yang lari laju daripada saya, walaupun kadang-kadang badan besar daripada saya pun lari laju. Dia cerita pasal diri dia tak boleh. Saya nak cerita contohnya mantan ketua pengarah Datuk Seri Uzair. Oh, marathon. Oh, yang dia lagi buat larian persaraan tu. Lah, bersara tu dia berlari 60 km 60.7 berapa. Itu tak berjalan seminggu tu. Okey. Babi minat nak sign up ke apa selepas ni? Tak ada ya. Babi tak ada minat lagi. Cubalah mempengaruhi. I think kalau melalui FOMO lagi lah.
I tak FOMO, tapi I lebih kepada pantang dicabar. Kalau FOMO tu tak lah, oh Arsyad lari, aku pun kena tak lah. Tak, dia tak berkesan. Tapi kalau dicabar, you boleh lari ke? Boleh. Kita boleh cubalah. Kita set lah sekali nanti. Hujung tahun Nantilah lah. kalau you nak cabar kan, pantang dicabar. Tapi tak ada masa lah sebenarnya. Benda tu kena praktis. Betul lah. Actually betul lah. And banyak kerja. Cardio, okay. Okay. Alright. Topik utama kita pasal angka 5.8%. Unjuran terbaru daripada DOSEM yang mengunjurkan KDNK kita suku kedua 5.8%. Which is actually good lah kot berbanding kalau kita tengok pertumbuhan dekat negara-negara lain. Contoh yang kita tengok kat sini, Singapura 5.7%. Even China pun 4.3%. Dalam keadaan yalah geopolitik sekarang ni yang Selat Hormuz buka tak buka, perangnya dah tamat ke belum pun kita tak tahu. Tapi dari segi angka tu nampak convincing lah. Yalah kalau kita dari segi kerajaan, kita boleh cakap lah pentadbiran yang cakap berintegriti dan telus tu lah yang menyumbang kepada angka 5.8% ni. Tapi yalah, sebelum kita bincang pasal angka ni, mungkin YB boleh ulas konteks. Mungkin ramai yang tahu KDNK ni lah. Kita biasa, orang biasa tengok angka KDNK. Tapi dari segi Kementerian Ekonomi mungkin ada how significant is this KDNK yang mungkin rakyat tak tahu kepada KDNK ini adalah indikator yang menerangkan soal pertumbuhan. Ianya penting dari segi untuk melihat sama ada aktiviti ekonomi tu memberi hasil ataupun pulangan yang berlaku dalam negara. Dan perkara ini pula bila disukat, sebagai contoh disebutkan suku pertama, suku kedua, ianya disukat untuk suku berkenaan. Macam yang Arsyad sebut tadi, dari segi angka ini sebenarnya kalau tanya saya pun, saya sebenarnya beyond my expectation. Mengambil kira bagaimana tempoh ini jugalah berlakunya kemuncak kesan serangan US Israel kepada Iran dalam konteks ekonomi. Dan ketika inilah suku kedua ni dia masuk bulan April, Mei dan seterusnya Jun, yang mana di sini juga kita melihat kesan krisis global itu melalui intervensi kerajaan melalui M10 dan sebagainya lah. So kita boleh, adakah angka ni dah factor in kesan daripada krisis tu ataupun masih ada lag effect ke? Jadi untuk ini sebenarnya yang kita keluarkan oleh DOSEM ini adalah masih unjuran. Nilaian sebenar itu hanya boleh dikuantify pada bulan hadapan. Dia selalunya akan masih 2 bulan untuk dia dapat angka yang exact angka untuk bulan Jun. So yang ini masih lagi anggaran, yang disebut anggaran. Jadi untuk nak sebut sama ada dah factor ke, sepatutnya sudah berlaku. Maksudnya bulan 4, bulan 5. Tetapi yang ini juga kalau main petik angka, contohnya kalau kita terus nak mendabik dada apa semua tu, nampaklah macam you terus catatkan pertumbuhan. Tapi kita kena faham beberapa senario. Yang pertama kalau kita tengok, yang ni bagus jugalah bila kita ada yang contohnya disebut dipacu lonjakan oleh beberapa sektor utama. Yang disebut tu perlombongan yang berlaku peningkatan. Perlombongan ni termasuk juga dari segi gas, dari segi pengeluaran segmen berkenaan lah. Dan sebenarnya dia bukan satu lonjakan kerana suddenly segmen ini ada suntikan yang mendadak. Tetapi ianya sebenarnya kepada bahawa segmen kuari perlombongan ni berlaku pemulihan. Kalau Arsyad ingat, dia tempoh yang berlaku beberapa ketika sebelum ini ada gangguan, contohnya kepada segmen gas tadi. Pipe yang terganggu dekat Putra Heights tempoh hari.
Dia ada bagi kesan dari segi kita punya aliran. Ada juga gangguan berlaku di side kita yang bawah yang perlu baik pulih dan sebagainya, maka perkara itu pulih. So sebab itu angka itu jadi peningkatan yang baik. Bukanlah saya nak claim sebab kita panggil buat PC tiap-tiap minggu. Memang aku kena maki lah. Contohnya kalau hari ni saya sebut, sebab my PC lah yang tiap-tiap minggu yang kena maki ni, angka ni jadi 5.8. I think maybe I can claim lah kan kalau short call nak memberi gambaran yang persepsi bahawa ini semua adalah hasil titik peluh kita boleh jual macam tu. Tetapi hakikatnya, let's be transparent, ada segmen yang sebelum ni ada berlaku kemerosotan, ia pulih. Kemudian kalau kita tengok dari segi sektor pembuatan, yang saya punya jangkaan, yang mungkin kita akan lebih tahu mendalam kemudian hari, bila berlaku krisis, ketika itu memang ada kebimbangan bahawa bahan input mungkin ada gangguan. Terputus ataupun kos yang naik mendadak dan sebagainya. Dan apa yang berlaku kerana kebimbangan itu ketika tempoh berkenaan tidak mereda. Buka, tutup, tutup, buka tapi tak buka-buka. Contohnya. Maka gambaran yang saya nampak mungkin berlaku tindakan front loading ataupun memenuhkan inventory untuk supaya tidak terputus kegiatan ekonomi mereka, aktiviti pembuatan mereka sebagai contoh. Maka sebab itu segmen yang menunjukkan pertumbuhan itu berlaku ditampung oleh perkara-perkara berkenaan. Jadi mungkin you akan datang, dia kata, you naik 5.8% pertumbuhan. Apa yang rakyat rasa? Itu soalan yang biasa yang kita kena menjawab, kena cuba terangkan bahawa ini konteks dari segi kedudukan keluaran kasar dalam negara yang mana meliputi suku berkenaan. 5.8% itu hanya untuk 3 bulan tu lah. Jadi kalau nak sebut kesan yang ketara itu dia lebih panjang. Cuma perkara yang kedua yang sememangnya saya di Kementerian Ekonomi ni saya tidak bullish, saya tidak boosting, tidak cuba claim kan macam nak mewujudkan so-called keyakinan tu berdasarkan angka ataupun nak ceritalah ni. Tapi saya selalu cautious. Tapi bila cautious ni ada baiknya lah supaya kita tidak terlalu overestimate dan sebagainya. Sebab perkara yang kedua bila dilihat pertumbuhan ini yang akan menjadi beban kepada kita lah nak memastikan kerancakan ini terus berlaku. Okay, tengok Bank Negara buat unjuran untuk pertumbuhan keseluruhan 2026 4 hingga 5%. Malah perkara ini saya berhujah kalau 4-5%. Now you dah lebih 5.4, 5.8. Kenapa dia macam tu? Okay. Satu, kalau contohnya kita memang ada elemen-elemen pertumbuhan yang terus berlaku, we may adjust lah kalau ada keperluan nak tunjukkan keyakinan itu melangkaui unjuran asal. Tetapi perkara yang lebih mencabar, macam saya sebut tadi, yang disukai itu untuk suku berkenaan on top of what already happened suku sebelumnya. Jadi bila dia dah bertumbuh untuk suku pertama tu 5.4%, kek tu kau tu kena membesar sikit. Suku kedua 5.8, on top tu dia besar lagi. Suku ketiga tu nak besar lagi, tu makin mencabar. Jadi sebab itu kalau kita tengok unjuran pertumbuhan ini, biasanya kalau dapatan semenjak 2 ini, biasanya kalau awal tahun tu dilihat macam sederhana, dia akan naik mencanak tahun lepas. Contohnya tahun lepas tu hujung tahun tu naik mencanak. I think 6.3 ke apa. Yang last suku menyebabkan keseluruhan tu kita hit beyond
Kita dapat 5.2 tak silap saya. Tapi awal-awal tu dia sederhana tapi dia melonjak. Yang ini dia tinggi. Jadi saya mengharapkan dia terus naik lah kan. Dia itu kalau orang kalau I tak tahu you main, sebab ini bukan forex, ini bukannya yelah, in that sense kita bullish, kita rasa ini sebab ni sebelum ni dah naik, dia sebenarnya lebih complicated sebab dia mengambil kira perkembangan sektor-sektor yang kita ada ketika ini, and in fact banyak perkara yang menjurus. Satu lagi segmen contohnya perkhidmatan, perbelanjaan rakyat. Untuk tahun ni saya lihat 2026 ni banyak berlaku di awal tahun. Perayaan-perayaan besar pun dah selesai. Jadi sudah pasti saya melihat bahawa saya mengharaplah kalau betul boleh go beyond 5% untuk tahun 2026 memang satu kejutan lah, even sebab awalnya kita jangkakan keadaan melainkan yang kalau BNM revise dia punya unjuran lah based on ni, tapi kurangnya kita push keadaan itulah. Cuma ada orang akan berkata lah, apa yang rakyat akan dapat? Yalah. Kebimbangan sebenarnya. Kalau tinggi sangat pun macam sebab kalau tinggi sangat, contohnya pertumbuhan yang nampak baik, nanti dia kata macam mana dengan rate OPR pula. Sebab yang itu yang mana menguruskan dari segi polisi monetary ni di peringkat bank negara. Cuma untuk peringkat kita ni memang kita nak pertumbuhan itu berlaku, tapi sudah pasti segmen ataupun laba itu juga dapat dirasai oleh rakyat. Yang ini yang bagi saya perkara ketiga kalau kita tengok. Kenapa? Yalah, saya juga menunggu angka ini sebab bila berlaku krisis, saya meletakkan kebimbangan dengan kawan-kawan dekat KE ini adalah supaya krisis yang bermula daripada gangguan bekalan minyak kepada gangguan bekalan bahan peringkat global, rantaian semua terganggu, yang kalau boleh kita nak elak dia sampai meresap masuk gangguan kepada soal aktiviti ekonomi yang seterusnya akan bagi kesan kepada mungkin dari segi peluang pekerjaan. Angka ini akan menjadi satu angka yang kita kena uruskan sebab angka itu memang nampak sebenarnya ada kadar kehilangan kerja itu, tetapi dia berlaku yang paling tinggi bulan 1. Setakat ini bila kita track untuk tahun 2026, angka kehilangan kerja itu yang paling tinggi bulan Januari sebelum berlaku krisis. Ketika krisis ni, yalah, dia dinamik. Memang pemberhentian kerja itu berlaku setiap bulan tu ada angka dia. Tapi untuk rekod tahun ini yang paling tinggi tu bulan 1. Menunjukkan bahawa kehilangan kerja itu bukan disebabkan oleh krisis. Dia disebabkan oleh struktur yang lain yang mana bila dibaca bersekali as if kehilangan tu nampak masih berlaku time crisis. Satu yang perkara kita lihat dia berlaku sebelum krisis. Tetapi sekiranya krisis itu berlaku lebih panjang dan sebagainya, ini perkara yang cuba kita elakkan supaya dia ada kesan yang ketara kepada sektor pekerjaan yang seterusnya akan ganggu sektor perbelanjaan rakyat. Kerana kalau ketika ini kalau diteliti, perbelanjaan untuk perkara-perkara keperluan itu masih berlaku seperti biasa, tapi perbelanjaan untuk perkara yang lebih daripada keperluan, iaitu mungkin kehendak, ada berlaku penyusutan sedikit. Jadi maksudnya mungkin sama ada orang lebih berwaspada untuk tidak berbelanja cautious, tapi Ashad dah jadi satu contoh yang baik. Marathon tetap masuk. Itu keperluan atau kehendak tetap berlaku lah. Jadi in that sense aktiviti ekonomi tu masih berlaku, cuma tak nak benda ni drag lagi lah sebab it seems it's dragging lah. Ada nampak trend ke kalau yalah macam aku sebut ramai orang hilang kerja paling tinggi bulan 1. Tapi dalam kalau kita tengok angka ni dia macam yalah dia ke atas.
should be dia punya orang yang berhenti kerja ataupun hilang kerja tu menurun, sebabkan ialah bahasa mudahnya bila angka naik, peluang pekerjaan makin bertambah kan. So is that a trend yang give the yang inilah sepatutnya berlaku lah kiranya. Dia satu kalau dari segi angka kehilangan kerja tadi, yang kenapa saya sebut bulan 1 bukan saya nak kata bulan 1 tu teruk apa, nak tunjuk bahawa ketika krisis ni belum berlaku anomaly. Keadaan yang luar biasa. Kalau tiba-tiba dia naik mencanak melebihi statistik yang biasa setiap bulan. Then something is not right and kita kena tahu apa punca dia lah. Sama ada anggaran dari segi pertumbuhan ekonomi pula, dia lebih penilaian itu adalah dari segi aktiviti tadi. Dia bukan directly satu perkara berkaitan dengan pengembangan bisnes semata-mata. Dia ada elemen berkenaan, tapi one component kecil lah. Yang lain banyak. Contohnya, ini tak masuk lagi ni. Contohnya kita ada dari segi komoditi. Contohnya komoditi ni, mungkin, yelah, walaupun saya sebut suku kedua ni, suku ketiga pula, jangkaan dia, contohnya, kelapa sawit tu akan mengeluarkan hasil yang sepatutnya lebih mungkin lebih elok, tapi kita pula ada super El Nino yang dijangka berlaku. Jadi ini antara perkara-perkara yang terus kita perhatilah. Kalau nak tengok angka, kalau kita cuba alignkan dengan unjuran BNM, kita boleh expect akan ada sedikit penguncupan lah, sama ada suku ketiga ataupun suku keempat. So daripada segi optik tu mungkin di peringkat kerajaan nampak tak cantik lah bila KDNK tu macam menurun daripada suku ke suku tu. Sebab itu dia menurun itu bukan kita tidak berlaku, pertumbuhan tu menurun. Angka pertumbuhan itu mengecil. Sama juga dengan inflasi. Pertumbuhan mengecil. Okay. Maksudnya dia bertumbuh. Okay. Jadi sama juga dengan inflasi. Yang payahnya contohnya inflasi inflasi yang dikeluarkan sama ketika tempoh yang sama, kita juga umumkan kadar inflasi terkini untuk bulan 6 ke bulan 5 yang paling latest, yang mana menunjukkan angka inflasi sekarang ni 1.9%, iaitu so-called menurun daripada 2%. It's not turun. Nanti kalau saya tersebut kita dah turun ni, mana bila masa pula harga barang turun? Kalau expect turun harga pula Sedangkan dalam ekonomi, deflation tu ada satu konotasi yang berbeza. So maksudnya inflasi tu kalau diuruskan dengan baik, itu menggambarkan pertumbuhan jugalah. Tetapi kalau berlaku inflasi yang ketara dan dia bagi beban kos hidup dan sebagainya. Tetapi daripada 2% ke 1.9 dia bukan menurun. Dia hanya kadar inflasi untuk bulan itu mengecil sedikit berbanding dengan kadar sebelumnya. So yang ini, kalau contohnya suku ketiga dia kurang daripada 5.8%, bukan bermaksud kita pertumbuhan tu berkurangan. Dia masih bertumbuh pada kadar yang lebih kecil. Nampak lebih kecil based on kek yang dah semakin besar. Jadi cabaran untuk 2026 ini, ialah I play the so-called dengan naratif yang lebih berhati-hati ketika awal dulu bila saya di Kementerian Ekonomi, supaya I do not want to build saya tak nak bina satu ekspektasi yang terlalu tinggi. So tapi sekarang ni masalah ni naik tinggi ni. So I'm a bit worried. Suku ketiga keempat ni, which we wish the best lah. Yalah, saya faham lah kerisauan YB tu, tak nak ada expectation yang terlalu tinggi. Sebab at the end of the day, all these numbers ni nak tak nak kena translate kepada kesan dia kepada poket rakyat kan. Sama ada daripada segi duit belanja ke, gaji ke. So itu, by now I think that is your main concern jugalah. Jadi di peringkat KE tu, how do you balance between nak dapatkan angka yang cantik and also make sure apa juga angka kita dapat ni dapat translate kepada pembelanjaan rakyat tu lah yang penting. Jadi sebab itu kalau di peringkat
pandangan saya lah dalam menguruskan ekonomi secara makro ini. Pertama, kita sentiasa mencari jalan supaya ekonomi itu sentiasa berkembang. Enlarge the cake lah, membesarkan kek yang kemudian ini dikongsikan dengan orang ramai. Tetapi perkara yang kedua inilah menyebabkan penekanan itu perlu berlaku di peringkat untuk memastikan nilaian tambah itu melibatkan kumpulan yang memang kita nak tingkatkan. Contoh dari segi teknologinya, kita sebut HGHV, High Growth, High Value Industry. Dia kalau cakap je tak jadilah. That's why kita tekankan komitmen dengan perjanjian ARM Limited ini terus berlaku. Akses IP itu diberikan kepada syarikat tempatan, tapi kita ikat syarikat berkenaan supaya pulangan itu turut berlaku dalam segmen mereka. Dia mendapat token, kemudian dia ada boleh cipta dia chip, tapi dia make sure juga rantaian itu pihak yang mendapat laba itu berlaku secara domestik, contoh. Satu lagi segmen kalau kita nak lihat ialah segmen contohnya di bawah Kementerian Ekonomi juga kita melihat sudut pembangunan ekonomi Bumiputra. Yang ini dulu dah diluncurkan Putra 35. Kerangka dia besar apa semua, tapi di peringkat saya juga kita teliti untuk macam mana nak make sure syarikat-syarikat Bumiputra ni juga ada potensi. Alhamdulillah macam 2 bulan lepas kita dah tengok for the first time untuk this year lah, syarikat pertama yang disenaraikan oleh syarikat daripada Bumiputra lah, berlatar belakangkan syarikat Bumiputra. InsyaAllah next month ada satu lagi. Dia pipelines yang dibina, dan ini masalahnya saya tuai hasil je. Yang bina tu 2-3 tahun lepas punya kerja keras yang dulu untuk meletakkan pada tahap yang elok, dan ketika ini kalau hasil tak dituai pun tak boleh juga kan. So kena pastikan benda tu menjadi. Tapi yang ketiga segmen yang contohnya macam mana nak pastikan perkara ini berlaku adalah kita tengok juga daripada sudut sebagai contoh bila kita sebut bantuan ataupun kumpulan yang kita perlu santuni ini, kita melihat kepada memberi sumbangan. Tapi di peringkat KE, pembawaan yang ditekankan dalam menguruskan equity ataupun yang lebih di tahap peringkat yang terbawah ini, supaya mereka juga menjana pendapatan. Maka itulah datang program inisiatif pendapatan rakyat, IPR yang sebut Intan Vending Machine tu, melihat bagaimana KE ini bukan hanya tertumpu kepada pembawaan makro semata-mata, tapi juga melihat bagaimana rakyat terbanyak termasuk kumpulan tertentu tu dapat laba. Banyak lagi one day nanti kita boleh buka dasar gaji progresif and what not untuk melihat sementara kek itu kita terus kembangkan, tapi pembahagian tu dapat dirasai dengan lebih baik oleh kumpulan sasaran kita. On topik yang ekonomi Bumiputra tu kan contohnya. Yalah kita ada dah lancarkan Putra 35. Apa actually dia punya kayu ukur yang kita nak justify? Ini dah berapa jam dah ni untuk kayu ukur dah ni mana? Ekonomi Bumiputra tu actually berkembang lah, maknanya is on the right track lah. Sebab nantilah next topic lah. Main nak balik dah ni. Okay. Esok ada meeting awal. Tak ada. Berapa jam lah? Dah sejam belum? Sejam 15 minit. Kita simpan dulu lah, kalau tak malam ni kalau I nak buka cerita Bumiputra. Bukan simpan lah, I think kita mungkin satu episod tu kita buka cerita Bumiputra ini. Sebab kalau tidak kita takut lama. Kalau tak hidup Melayu. Tapi apa yang nak hidupnya kita tak nampak. So I think ini challenge untuk kita move beyond pemikiran kelompok lama. I think the young ones should be more upfront, lebih berani mendepani isu Bumiputra ini daripada konteks yang lebih adil dan tidak bergantung kepada sentimen
dan juga pembawaan retorik semata-mata. So tak tahulah berapa lama lagi kita boleh berbicara. So I think itu topik yang I know it's not easy to explain, tapi kalau tengok muka Arsyad ni boleh kot. Dia contoh watak Melayu, gaya macam Melayu, Mega Holding. Mega Holding tapi pokai sebenarnya ni. So mungkin soalan terakhir lah kot untuk topik ni Boleh Boleh. Yelah kalau kita tengok, yelah in the end dengan angka-angka yang bagus ni, lah usaha kerajaan sekarang ni dua je, macam how do we maintain, macam mana kita nak pastikan harga barang tu kekal rendah ataupun inflasi terkawal lah. And then in the end at the same time kita nak increasekan rakyat punya purchasing power, which is through yang saya nampak sekarang ni main dia adalah bagaimana nak mewujudkan lebih banyak high quality jobs lah supaya gaji akan lebih improve. In the end orang akan ada higher purchasing power lah. So are we on the right track untuk achieve benda ni based on the data ekonomi yang kita ada sekarang ni? Dia isu dalam menguruskan kos sara hidup selama ini, kalau kita tengok pembawaan kerajaan-kerajaan sebelum ini, memang lebih tertumpu kepada bagaimana so-called nak mengawal perbelanjaan dari segi kos harga barang. Dan perkara ini juga kemudiannya ditampung dengan pemberian-pemberian untuk supaya ruang berbelanja itu ditingkatkan. Tetapi dia tak mengubah struktur ekonomi itu dengan secara menyeluruh. Dan bila kita cakap soal nak mengubah struktur ekonomi, saya cek juga, I nak tahulah, I tanya dari segi kalau di Kementerian Ekonomi ataupun ekonomi sebuah negara, what will be the best indication yang kita berjaya untuk bawa lah. Actually kita kena ubah the economic structure. Sebab cabaran ekonomi ini, kita akan sentiasa berdepan dengan keadaan yang kita perlu re-inject ataupun keluar daripada kerangka yang lama. Sebab itu pertumbuhan ekonomi kalau tengok sama ada di peringkat industri ke, di peringkat kerajaan ke, malah di peringkat era, dia ada peralihan era. Contohnya daripada industri zaman dulu, daripada revolusi pertanian kepada revolusi industri dan sebagainya. Sekarang ni dengan teknologi, dan so mengubah struktur ekonomi itu adalah bagi saya satu keperluan yang perlu dibuat. Kerana tak ubah struktur ekonomi, you are stuck with the same thing, kekal dengan keadaan yang lama, and then kita akan terkebelakang. Jadi sebab itu melihat kepada perkembangan hari ini, ketika ini mengubah struktur itu berlaku di beberapa sudut, tetapi ianya belum memberi kesan yang menyeluruh kepada ekonomi. If I can be more transparent. Contoh yang kita ubah, dan saya juga perkara ini bukanlah baru di KE, tapi pembawaan sebelum ini pun, contoh antara yang kita mengubah struktur pembawaan negara kita, contohnya memberi penekanan kepada penggunaan tenaga boleh baru. Kalau tengok 2-3 tahun kebelakangan ini, excitement itu berlaku. Kenapa saya kata dia ada perubahan yang berlaku? Contohnya, you nampak on the ground, dia berubah. You boleh juga nampak malah di pasaran saham, syarikat-syarikat berkenaan ada ruang yang baik. You juga boleh nampak dari segi progress ke arah statistik yang kita set itu. Kita sebut RE kita berapa, kita nak terus 20-50 nanti nak net zero, by 2050 kita nak 70% RE. Progress itu kita nampak and ada peningkatan. Segmen yang berlaku juga contohnya dari sudut AI ataupun daripada semiconductor lah, chip yang kita bawakan ini, tetapi it still remains to be answered bila chip itu dapat hasil. Ini antara kebimbangan yang saya ada. Contohnya kita dah buat due diligence, kita dah, yelah satu di peringkat predecessor saya dah susun
rancangan yang paling baik lah yang ada. Dah ada kaedah yang disusun. Kemudian sekarang disebut untuk kita tengok proses execution, implementation. Dia berlaku dengan sebaik mungkin lah. Ada DUD-nya, jawatankuasanya semua. Malah syarikat tu dah di-appoint token. Isunya, adakah mereka akan benar-benar mampu buat chip yang akan berjaya mengubah landscape semiconductor di Malaysia? Yang itu yang kita letak sasaran 2030 yang saya sebut, memang kena ada by then untuk chip yang kita nak tengok. Jadi perubahan struktur itu kita try tackle kepada sudut yang besar supaya dia ada trickle down effect kepada perkara yang lain. Dan perkara itu ada boost up lain lah, gaji progresifnya dan sebagainya. Tetapi saya lihat perkara itu belum lagi move the entire economy. Memang sebenarnya orang akan kata tak nampak perubahan. Yelah, nak nampak apa benda ni dah 10 tahun kita berdepan dengan cabaran struktur ini. Tetapi adakah bila kita kata ini masalah puluhan tahun, kita just biar tak? Attempts must be made. Kesungguhan nak ubah itu bukan di satu pihak semata-mata. It's not Kementerian Ekonomi semata-mata. It's not just government. It's not just industry. It's not just people. Tetapi perkara yang lebih menyeluruh. Maka sebab itu attempts itu sedang berlaku. Plans yang kita bawa ni lebih bersifat pelaksanaan rather than menjual cita-cita ataupun wawasan yang so-called menggarap minda tapi tak nampak steps ke arah berkenaan lah. Basically yalah, betul lah tu, nak first thing is the structure of the economy lah. Walaupun ambil masa yang lama tapi someone has to do it. And it has to start now lah. So we hope whatever yang plan di peringkat Kementerian Ekonomi itu yelah boleh dilaksanakan dengan baik. Yang penting itulah, sebab kita selalu compare negara kita, kita selalu start sama dulu dengan Korea, but in the end Korea dah jauh tinggalkan kita, ialah kita stay kat sini. So that has to change lah. Tapi kita kena berani. Kalau tanya saya kan, dia nak jadi radikal ni bukan mudah lah. Sebab kita banyak berpolitik ke apa? Tak juga. Dia nak kira politik kalau di Korea lagi dahsyat. Yalah, politik itu. Dia tengok dia punya perubahan itu. Tetapi dia punya kejayaan itu melangkaui kerajaan. Dia punya kejayaan itu dia ada national goal yang beyond political partisan. Contohnya dia punya ekspor budaya dia. Dulu kita look up contoh Japan. Sekarang ni yelah Korea tu dia K-pop makanan Korea, which yalah I think kalau you ada anak buah semua diorang minat benda-benda ni kan. Tapi itu antara semangat Malaysia yang kita kena tengok balik, how to move the nation untuk mengubah struktur ekonomi kita. Kalau tak, kita memang okey. Kita nampaklah, saya punya ayat ni pun ni berita lah, ni kata kukuh. Tapi dia itu je lah. Dia macam mana nak wow beyond apa yang kita ada hari ni. Baik. Itu kalau nak ulas lagi panjang tu. Baik, kita tutup kat situ sajalah perbincangan yang berkaitan dengan 58% ini. Hopefully kita doakanlah YB Akmal terus cemerlang dan berjaya di Kementerian Ekonomi. Yalah, itu je lah. Itu mana? Itu yang timbulkan orang marah. Orang cik doakan untuk ekonomi negara. Okay, tak apalah. Baik, seterusnya segmen yang terakhir. Soalan daripada penonton-penonton setia. Daripada Zul. YB, isu sensitif berkaitan dengan network school. Ada dekat je dengan JB. Apa pandangan YB? Adakah ada kaitan dengan JSSCZ? Dan macam mana nak pastikan benda ni tak berulang? Network school tengah panas ni lebih. Itulah dia saya pun tak tahu macam mana nak jelas sebab dia sensitif daripada banyak sudut sebenarnya. Okay, saya cuba confine kepada ialah supaya perbincangan ini melihat kepada pengurusan yang lebih macam mana kita nak nguruskan bila isu ini timbul. Satu ialah kalau kita tengok ini satu keadaan dekat Malaysia lah. Iaitu bila perkara itu meletup dia akan sensasi. Contohnya
Yelah kalau kita selalu borak, kalau ada satu perkara itu berlaku, dia akan berdegit-degit. Berlaku. Because somehow perkara tu boleh relate. Dalam isu ni, contohnya nak kata kenapa sekarang pun benda tu dah 2-3 tahun saya rasa dekat situ dia bertapak. And suddenly dia meletup. Sepatutnya meletup sebelum PRN lah. Ni selepas PRN baru meletup Dia tak tahulah. Dia meletup, lepas tu dia yang hero lah kan. Tapi keadaannya adalah yelah kalau nak kata benda tu bila dibuat semakan, contoh daripada sudut menjalankan operasi perniagaan. Lesen permit itu di peringkat pihak berkuasa tempatan. Buat semak ada yang ada permit, ada yang tidak. Itu jadi kat situ dia ada ni, and then in fact dah buat keputusan mereka ini diarahkan keluar. In fact saya kata rasanya tadi signboard pun dah tak ada dah. Laju betul buat kerja kat sini. I mean that's good thing lah, bila benda tu sensasi semua jadi laju. Yang kedua pula, ini cabaran yang kita kena akui dari segi lah antara isu yang timbul itu melihat kepada adanya elemen individu yang mungkin ada kaitan dengan negara Israel, yang mana Malaysia mempunyai pendirian yang agak tegas. Kita tak ada hubungan diplomatik, malah kita tidak membenarkan pemegang pasport negara Israel ini untuk masuk ke Malaysia. Dan perkara ini menjadi cabaran sebab bukan semua negara mengena pakai ataupun mengenakan penggunaan warga negara satu negara semata-mata ataupun satu pasport. Ada negara yang mungkin ada membenarkan dual citizenship dan sebagainya. Jadi kelompongan itu akan terus berlaku, melainkan ada kaedah yang lebih baik. Sebab itu saya tengok laporan, saya tak ambil sebab KE tak ambil port bahagian ni lah, sebab ini dah lebih kepada isu permit lah apa ni, dia dah jadi dekat agensi pelaksana. Yang mana kalau kita tengok laporan sehingga yang ada yang dikemaskini oleh KDN, semakkan kata dia semuanya masuk secara legal. Tapi itu tak menjawab persoalannya lah. Tapi untuk dalam isu ni, adakah kita nak terus hunting down yang nak semak betul ke mereka ni dia ada one ke ada dual ke apa, yang mana dari segi peraturannya kita tak boleh nak paksa, sedangkan dia masuk menggunakan pasport yang kira sah lah, yang kira sah. Contoh yang digambarkan yang pegang tu memang ada yang mengaku 2 pasport, tapi negara yang bukan negara Israel lah, dia ada 2 pasport, tapi diketahui bahawa dia memang ada 2 negara. Jadi itu pun dia masuk dengan pasport yang satu negara. Jadi tak ada dia masuk dengan pasport US, tapi dia pun ada citizenship yang lain. Itu adalah amalan yang berlaku di luar sana lah. Cuma cabaran dia adalah dalam menguruskan isu macam ni. Macam sebutlah tadi, isu ni 2 tahun. Mana due ataupun proses ni? Kalau sebagai contoh, kalau kita nak uruskan dengan lebih cermat, perkara itu mungkin ada ruang supaya engagement itu berlaku. Maksudnya bukan hanya di peringkat isu kenyataan media ataupun menjawab melalui pihak ketiga daripada terus engage dengan pihak yang berkenaan contohnya, tetapi mengambil kira sensitivity isu ni mungkin tak nak dilihat engage lah kan. So cuma saya bimbang ataupun melihat kepada unintended consequences sekiranya perkara ini memberi kesan negatif kepada pandangan yang lain. Sebab memang ada yang dah bertanya, adakah ini cara Malaysia uruskan pelaburan? Ya, jadi kita nak elakkan pandangan yang tak cantik, tanggapan yang tidak berapa baik. Sungguh pun our sovereignty ni must be respected. Bagi saya dia tidak ada kompromi. Kedaulatan negara is number one. Dan
saya pun tak nak sentuh on philosophical network school ni, apa yang nak buat je lah. Itu menjadi pertikaian lah yang sekarang ni perdebatan, dia nak buat lah which itu you boleh bincang sudut berkenaan, tapi saya lebih kepada sudut ekonomi tadi yang melihat bagaimana perkara ini supaya kita, kalau dah ada keputusan yang jelas, memang dah ada benda tu pun, yang pemilik ataupun pengusaha dia pun dah buat announcement dia dah pindah negara lain. Jadi kalau kita overplaying this pun takut ada perkara yang bagi kesan kepada segmen yang lain jugalah. So for me cabaran kita selepas ini adalah maksudnya kalau boleh perkara itu diuruskan lebih awal, jadi tak timbul dah bertahun-tahun bertapak tiba-tiba baru tiba nak halau pula orang keluar dan benda tu melihat seolah-olah inilah dalam keadaan benda tu belum terbukti dari sudut sensitiviti yang warga negara tadi masih sebenarnya tidak ada dapatan lagi lah, but you never know lah. Isu ini macam mana rakyat kita berdepan, sebab I do not know pandangan netizen ataupun masyarakat terbanyak sebab dia pun tak ramai lah berapa orang ni kat situ. Saya akan baca yang lebih lanjut lah. So you tak baca pun lah. Okay, thank you. Jawapan yang lengkap dan tuntas. Ni untuk orang yang tak baca, okay. Soalan terakhir. Saya tak minat sangat politik, tetapi saya nak tahu macam mana nak push air di Sungai Petani ni, maybe. Boleh advice kami, Sat? Ya, orang Sungai Petani, orang kampung YB. Orang SP dia tak ni. Dia selalu balik kampung Kedah. Tu lah. Tak tahulah yang Kedah ni macam mana dia punya ni. Dia memang, jujurnya pun saya tak minat politik Kedah ni. Buat sakit kepala je. Sebab tak dapat faedah. Bila pergi kena maki, bila pergi kena kutuk. Cuma kita tahu bila kita pergi tu adalah sedikit perkara yang mungkin kita dapat rungkaikan lah. Sebab contohnya kalau di Baling, Sungai Limau, sejak awal saya masuk di Petra sebelum ini, bila saya bangkitkan bising untuk supaya syarikat yang tak perform tu kena terminate untuk bagi kontraktor yang baru ataupun yang boleh menyelamatkan projek itu berlaku, maka benda tu baru terjadi tahun ni, lepas 3 tahun duk kejap. Jadi keadaan ini saya rasa kalau di Sungai Petani ni dia terlibat dengan mungkin loji di Bukit Selambau yang ketika ini ialah sepatutnya dalam pembinaan, tapi progresnya memang slow. Memang saya pun bersimpatilah dengan saudara sebab memang saya turun progres, cuma saya tak sampai hati nak share video sebab takut orang salah anggap lah seolah-olah kita pergi sana nak marah-marah. So saya tak keluar, tapi tak apalah, mungkin sebab ada pertanyaan ni kita share lah kot video lepas ni. Cuma I'm not positive with the progress. Saya bimbang yang ini pun boleh sebab slow tu kenapa? Memang sengaja, memang itu paling laju orang boleh buat sebenarnya. Dia bila buka kupas satu persatu, biasalah dia akan banyak alasan semua. Bagi saya perkara itu bermasalah daripada awal lagi. Iaitu dari segi bagaimana by the way syarikat yang sama tau yang dapat Bukit Selambau dengan Sungai Limau. Sungai Limau tu dah terminate. Jadi macam mana satu syarikat boleh dapat 2 projek? Dan dalam keadaan I think dia over leverage, harga dia mungkin masuk rendah, dia nak menang dan sebagainya. Dah terminate, lepas tu kita expect dia siapkan yang itu tak positif. Macam mana you ada lagi keyakinan tu? Faham. Tapi yelah, I cannot say from my so-called my perception. So on paper tu kena jelas lah kan. Jadi perkara ini dia hidup segan mati tak mau. Dia bergerak lah tapi sikit. Yang mana
isu masalah air di sekitar kawasan selatan Kedah ini memang takkan selesai selagi loji itu tak siap. So if you ask my view, macam mana nak advise, tumpukan usaha untuk membolehkan semua pihak berusaha siapkan loji berkenaan. Yang mana beban ni terletak di kerajaan negeri ketika ini. Actually rakyat pun kena tuntut lah untuk siapkan benda ni. Dia tak boleh, tak adalah orang peringkat kementerian, ialah agensi, dia boleh push lah, tapi at the same time peringkat bawah tu rakyat sendiri yang nak gunakan air tu pun. Tapi itulah dia jadi macam kita dah masuk zaman, maksudnya macam zaman sebelum merdeka, nak air kena tuntut. Buat piket saya nak air. Macam betul. Tak boleh lah juga you nak harapkan rakyat kena tuntut kan. Macam sebab tu yang menuntut tu saya sendirilah, saya pun memahami. Takkan kita nak berpiket. Tapi lah kalau tak tahan silap memang diorang berpiket dah, berdemo ke apa ni. Tetapi urgency tu memang kena diberikan. Sebab itu memang minat tak minat politik. Masalahnya orang tu dapat kuasa sebab sokongan politik. Jadi dalam ruang yang ada ini, yelah, saya di peringkat saya memang kita cuba terus mencari jalan, walaupun sebenarnya is beyond apa yang fokus saya tumpukan. Contohnya kalau Kedah ni saya nak tumpukan peluang ekonomi yang lebih baik. Sebab itu bila PM Thailand datang ke Malaysia, kemudian dibawa ke sempadan tanah air nak tengok projek Bukit Kayu Hitam yang dah siap untuk laluan keluar masuk ke Thailand ni, sempadan ini yang dah lebih baik, sempurna. Sebab hasratnya nak bangunkan perkembangan pertumbuhan ekonomi itu untuk berlaku di negeri Kedah, Perlis, Kelantan di sebelah utara jugalah. Sebab kalau tidak orang nak kata you Johor sikit-sikit JSSZ. Sikit-sikit memajukan Johor. InsyaAllah Johor tu kita kena tumpukan. Tapi pandangan saya di Kedah ni, saya lebih berminat nak bawa pertumbuhan ekonomi. Tapi isu asas pun tak selesai. Kalau isu asas tak selesai, macam mana kita nak bawa kan? So I have to balance. Sebab bila saya bercakap, nanti orang kata as if saya nak menjatuhkan peluang Kedah lah. Kemudian dia dulu ungkit, oh you pergilah kejar projek yang lain yang mungkin sakit apa. Saya nak bukan, sebab tu saya sebut saya bukan bukan personal lah. Personal dengan menteri besar ataupun personal dengan mana-mana pihak di Kedah. Cuma saya simpati. Somehow bila keluhan ni datang, what do you expect? Dia tak minat pun politik. Dia tak minat pun nak bergaduh apa, memang dia tak minat, tapi dia nak air. So jadi saya memang melihat kalau selagi air ni tak selesai, potensi Kedah ini terbantut. Sebab tu kalau orang buat joke kan, nak litar lomba dekat Sungai Petani kan yang dia minta tu. Memang tak berlaku lah kalau benda-benda lain yang dijanjikan, diomong-omongkan itu. Even yang itu pun saya tak berminat. Kalau saya nak kira main politik kan, saya boleh anak muda tuntut litar. Kuat pikabol lah sekarang, kuat pikabol. Tak main dah. Dah setahun dah tak, sejak kat sini tak main. But itulah keadaannya. Jadi kalau bagi saya ialah how can we put the urgency, menjadikan, maksudnya bagaimana kita meletakkan penyiapan loji rawatan air Bukit Selambau itu satu keutamaan untuk rakyat yang tinggal di sekitar Sungai Petani. Dan daripada situ kita maksudnya mana ada masalah yang kita senang nak selesai, memang susah. Sebab benda tu dah memang susah ataupun dah memang bermasalah sejak bila berlaku. Sebab patut projek ni federal buat, tapi dia ada kelulusan khas. Bila dia jadi kerajaan itu, ada ruang untuk dia buat sendiri. But now federal nak masuk memang susah. Tapi still kita cubalah. Baik, terima kasih Webi atas respon kepada kedua-dua soalan. Saya rasa itulah masa yang kita ada. Webi pun sibuk nak kena pergi berkempen dekat Negeri Sembilan. Mana dah tengah malam ni, taklah. Esok ada meeting lain. Ya, betul. Baik, itu sahaja masa yang kita ada untuk episod 4
podcast MQT. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share juga video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay lah, kau tolong promote.